Dah play, dah. Dah start ya? Dah. Okay, kita akan unbox our DJI Osmo Pocket 4. Kita yang buat kat sini. Yang mana? Dah ke? Dah start? Ni lah. Ni untuk pull kan? Betul lah. Okay. Dah betul lah. Benar lah itu. This will go to my scrapbook also. Apa tu? Kotak? Ni kotak dia punya ni. Kotak jangan buang. Yang potong. Simpan je. Organizer pula kilang. Okay, tengok apa ada dalam ni. Kita beli yang apa tu? Apa package influencer apa tu? Creator mode. Creator combo. Wow, stiker. Wow, okay. Susun dulu. Gift dia. Nanti kita check dengan Not a gift. Kan kita check dengan belakang ni punya tu set tu apa betul cukup. Okay. Wish. Gitu. Tak bunyi. Macam ni tak. Pakai mic pandai. Mic tak pakai. Mak baru beli. Gitu. Bulu apa? Mic lah. Tu lah. Bulu lagi. Mic punya filter. 1, 2 bulu. Dalam dia ada banyak benda. Tadi bulu tu 2 kan. Dia Dia ada ada kompak- satu ni, kompak- satu ni carrying bag. Wah. Ni portable carrying bag, carrying This is the pouch. thing kan. Oh, itu yang tu nak. Tak. Kita kena buka dulu. Gimbal clamp kat dalam tu. Tepi jangan teman, tepi. Windscreen ada 2. Oh. Windscreen. Okey, tengok pusing kasi pusing. Remove before use. Tak nak remove lagi lah. Nanti dulu. Okay, apa lagi? Alat dia. This is... Oh, ni dapat transfer dia ke bateri? Bateri Tu lah charger. Insert USB-C port. Okay. This goes with this. This one is magnet. Magnetic field clip untuk ni. Oh, Mic. clip untuk Mic. okay. Mic. Oh, DJI. Lepas tu, this one is... Ni mic lah. Oh, ni mic. Ni mic. Nampak record ni. Oh, hello. Okay, ni mic. Bukan sorry, transmitter. Transmitter. Neurotransmitter. Untuk tu, Okay. untuk package recording tu. This one is... Charger This one aka is- bateri. Oh, tu. Ni lah tripod. Oh, tripod. Lock kat bawah. Ni je? Kat bawah ni. Connect tu ya. Kat bawah ni. So, Oh, jadilah untuk berdiri kan. tapi sekejap. Soalan Okay. tak dapat. Ni ada screw. It's like dream come true even I'm not dreaming yet. Aku macam tak usah apa kan. Ni macam flash kan? Ni lah dim light tu. Oh. Kalau malam tu potkan dia, so dia akan duduk atas kamera macam ni. Okay. Sekarang ni Oh, kau ni dia punya plastik. Kita letak dengan ni. remove semua sealing dia This one tu. is Ni apa ni? banyaknya benda seronok. Tak apa, kita boleh refer ni nanti. Kalau This one is magnetic tadi. Ni tu mini tripod. dia ada magnet dengan transmitter. Ni Ada lubang tengah ni wide angle lens. Woo. Ada lagi. Compact gila bekas dia. Ni dia punya charger. Kabel. Okay. Type C, Kabel C, ni Type C, C, C. C. So kena ada kepala pelak lah. Okay, ada kepala pula ada. Apa? This one is Apa handle tangan. Ni hutang. bukan something wire. Saja. Barang pun tak tahu kan. Dok kena barang mu. Ni tunjukkan tu lah charging tripod. cable ni. Oh, macam Ni dengan ni boleh ni lah. Oh, ni
charging Ini macam extra bateri. Charge kan, nanti bateri habis. Oh. Sharp sini satu kali. Okay. Nampak ni, portable. And then we got another. Oh, ni tali tangan dia. No need to buy. We already got the strap. Tu, Let's tu. see. Clip. Ni maknanya bateri lah. Tambahan. Macam mana So nak we unplug? need to have Ni, 2 ni unplug. batteries lah tak? Ni extra. Ni extra bateri. Extra. Kalau tu, Kalau bateri biasa? dia built in bateri lah. Built-in. Charge dekat situ juga? Saya kat situ juga. Okay. And then we also got another bag. Ni bag untuk bawa dia saja tak? Dua-dua bag lah. Ada 2 bags lah. So Tapi kalau nak pasang tripod, also got ni kena pasang user ni. manual. Boleh tripod sebab dia punya Oh. port hole tu. Boleh pakai dua-dua lah. 2 in 1. So this one is user manual. And also Kenapa? sticker. Nak ni. Ghost tu. BGM sticker semua cantik. Nah, Oh god. So that's it. manual. Manual first. Yang paling penting ini. Always read the manual. Ni forum tu, ada forum je. Ooh. Kau nak difficult. Ooh. Okay.